Kita pun pandang dan adik dan makna jidal itu yaitu jidal menolakkan lawannya seorang dia tolak. Dia tolak lawan. Dia orang panggil kelahi lah. Apa salahnya kita terima pandangan orang? Dia tolak. Orang ni tak betul berlaku. Dia menolak. Jadi kelahi. Dia panggil jidal. Suka bertekar. Kalau kata mirak tadi, dia tak terima. Dia tak terima pandangan orang. Jidal ni bukan setakat tak terima. Dia bertekar pula. Dan membinasakan perkataannya nyelawang dengan hujah, dengan dalil. Dia suka batuh orang. Apa cara dia nak larang orang tu, dia cari dalil. Dia baca ayat Quran, baca hadis. Dia cari hujah-hujah nak mengalahkan orang. Itu satu niat yang tidak mahu. Hal keadaan membenarkan kalamnya, yakni cakapannya seorang. Dia benar hak dia ya. Orang lain tak betul berlaku. Betul kan? Dia membenarkan. Dia mahu hujah dalil. Dia kata aku betul. Kamu tak betul. Pasal apa dia kata ada hujah ni? Jadi tabiat ni jangan ada di kalangan kita. Lebih-lebih lagi kita duduk pondok, kita belajar kan? Kita boleh beritahu pandangan kita tentang hukum halal haram. Jangan kita menolak pandangan orang. Jika benar lawannya seorang, sekalipun walaupun lawan dia tu benar, betul-betul belah lawan, dia tolak juga. Dia lawan juga. Sekalipun pihak lawan tu benar, dia tetap jidal. Dia lawan juga. Disalahnya seorang, disalah akan dia akan lawan. Dia salah lawan. Dia salahkan lawan dia. Disalahkan dia ke lawan. Walaupun lawan dia tu betul sekalipun, dia tetap menyalahi lawan. Dan demikian lagi antara sifat-sifat yang dicela, yang tidak baik pada pandangan syarak, menghelakan kainnya seorang. Menghela kain itu apa maksud menghela? Melabuhkan pakaian. Menghela itu melabuh. Dia pakai jubah labuh, kain sarung labuh, meleret atas bumi. Labuh. Labuh. Ini pun setengah daripada sifat ya dicela oleh agama. Jangan siapa kain yang kita pakai tu meleret-leret atas tanah. Menhelakan kain maksudnya melabuhkan kain yang dipakai. Melabuh tu khuyala. Bahasa Arab dia panggil khuyala. Apa benda khuyala? Kerana sombong. Khuyala makna sombong. Dia melabuh tu kerana sombong. Kalau tidak sombong, macam mana tidak sombong? Dia pakai kain sarung, dia akak tinggi dah. Oleh kerana perut dia kempes, jatuh selalu. Tengok kan? Dia akak jatuh. Akak jatuh. Enggak dia perut kempes. Ataupun dia tak pakai tali pinggang.
ataupun perut dia buci. Jadi nah jatuh. Akak jatuh. Jadi dia pun tak larat nak akak, labu. Jadi bukan kerana khianat, maka itu tidak haram. Tidak haram. Dia usaha dah jatuh. Ini kerana khianat. Jadi kalau orang kata haram tu, pakai kain labu tu haram. Haram tu Nabi kata khianat. Kalau sombong ego, kita pakai seluar. Kaki seluar kita labuh. Kenapa labuh? Kalau kita melabuh tu kerana khuyalak, nak tunjuk pesing terkini, kerana ego, kan? Maka itu khuyalak. Jadi kita pakai seluar, kaki seluar tu jangan rapat di bumi. Jangan sentuh bumi. Jadi khuyalak. Kerana sombong. Ini antara amalan yang dicela, yang tidak disukai oleh agama, melabuhkan kain kerana khuyalak. Khuyalak. Dan berlenggang-lenggang berjalan. Ini pun satu sifat yang dicela oleh agama. Orang berjalan berlenggang-lengguk. Dia berjalan melenggang-lengguk. Sengaja lah. Bukan kata semula jadi dia. Kalau semula jadi dia tak berdosa. Mak dia lahir dia tu keluar perut mak tu lenggang-lengguk dah. Semula jadi. Ni belenggang-lengguk ni depan orang. Tak ada orang tak belenggang. Tak ada orang straight ya. Tapi ada orang ni belenggang-lengguk. Berjalan tu. Tak baik. Pasal itu dia punya style orang non-Muslim. Dia punya style orang non-Muslim. Dia berjalan lenggang-lengguk. Dia nak tunjuk. Kan? Ego dia. Dan ni sifat-sifat yang dicela lagi. Dan melihat ia. Melihatnya orang panggil apa? Riak. Melihatnya riak. Dan melihat ia seorang akan dirinya. Apa maksud? Riak lah riak. Macam mana riak? Dia melihat dirinya lebih bagus daripada orang lain. Dalam bab amal ibadat. Dia lihat, cantik aku belakang semayang. Orang lain tak cantik semayang. Dia berasa dia betul, orang lain tak betul. Jangan. Melihat ia seorang akan dia, yakni akan dirinya lebih bagus daripada orang lain. Dan dia berasa bangga. Jangan. Walaupun kita bagus sungguh pun syukurlah. Syukur pada Allah Ta'ala. Supaya kita jadi orang yang bagus. Tapi bukan nak riak. Gitu. Jadi kalau kita tak ada riak tak apa. Pakai baju comel. Tidak riak tak apa. Yang riak lah. Dan dalam bab amal ni, dalam bab amal ibadat ni. Melihat ia akan dia, yang akan diri lebih baik dari orang lain. Ini dipanggil riak. Jadi ini benda-benda yang dilarang, dibenci oleh agama, bagaimana melabuhkan kain kerana khuyalak, kerana ego, kerana sombong. Orang puan lah ke mana orang? Kan? Orang puan.
Dia pakai kain labuh. Untuk apa dia pakai labuh? Jadi dia pakai labuh kerana untuk selamat aurat. Tak apa harus. Kalau dia pakai kain macam orang lelaki, takut berjalan mudah nampak kaki. Maka dia pun labuh supaya tak nampak aurat. Tak apa. Kita orang lelaki ni tak boleh. Orang puan labuh kerana nak tutup aurat dia, tak apa. Harus. Kecuali dia niat takabur, tak boleh dah. Dan maka sekaliannya sifat tersebut. Maka sekaliannya sifat tersebut, sifat mana? Bermula daripada riak, ujub, takabur, hasad, perbalahan, perdebatan, sombong, semua tu. Menafikan bagi ubudiyah. Kalau kita ada sifat sombong, sifat ujub, sifat riak, sifat hasad, sifat itu boleh menafikan sifat ubudiyah. Apa dia sifat ubudiyah? Sifat kehambaan kepada Allah. Ubudiyah. Kita ni seorang hamba. Maka kena bersifat sebagai kehambaan dengan Allah. Jadi bila kita ada ujub, takabur, riak, bermakna kita tidak mencerminkan kita ni seorang hamba di sisi Allah. Kalau betul kita hamba kepada Allah, kenapa kita mau ego? Kenapa kita mau takabur? Kenapa kita mau sombong? Sedangkan kita ni hamba ubudiyah, sifat kehambaan kepada Allah. Jadi kalau kita ego, mencerminkan kita, memberi gambaran kita ni bukan hamba yang sejati. Pasal lagak gaya kita ni macam nak lawan Allah Ta'ala. Sedangkan ego takabur ni milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan milik makhluk. Dan membantahi, maknanya amalan sifat tersebut tu, sifat ujub, takabur tu, riak tu, dan membantahi pada hak rububiyah. Hak tadi ubudiyah. Ubudiyah sifat kehambaan. Siapa kita? Kita sebagai seorang hamba, kena tunjuk kita ni sebagai seorang hamba. Membantah. Membantah. Mana membantah ni? Lawan lah. Membatahi, mana melawan pada hak rububiyah. Apa maksud rububiyah? Hak ketuhanan. Rububiyah, hak turun. Seolah-olahnya, bila kita ego, kita nak lawan sifat Tuhan. Nak lawan sifat Tuhan. Kebesaran, takabur itu milik Allah. Tiba-tiba kita nak ego juga. Bermakna kita nak bantah, nak lawan. Nak lawan sifat ketuhanan. Kita berasa kita pun Tuhan juga. Itu salah. Itu dosa. Dan jangan. Kita ni ubudiyah. Berlagak, bergayalah sebagai seorang hamba. Dan demikian lagi namimah. Sifat-sifat yang dicela. Dan demikian lagi namimah. Maka dinamakan Zulwajhain. Apa benda namimah ni? Namimah ni kalau bahasa mudah kita faham. Namimah ni ialah melago-lago orang. Namimah, melago-lago orang. Melago-lago orang dengan perkataan. Bukan melago ambil kayu gitu tak kepala dia. Tak. Melago-lago orang itu dengan perkataan.
Kita kata kepada A, kita kata ke B, kelahi A dengan B. Itu dia panggil namimah. Melagu-lagu. Maka istilah orang Arab dia panggil. Orang yang suka melagu orang ni, maka dinamakan Zul Wajhain. Zul Wajhaini. Apa dia Zul Wajhaini? Orang yang mempunyai dua muka. Zul Wajhain yang mempunyai dua muka. Ataupun bahasa kapung, dia panggil talam dua muka. Ataupun pisau dua mata. Pasal apa? Nah, kok belah tu pun boleh masuk, kok belah ni pun boleh masuk. Kalau pisau dua mata, golok mata dua. Kok atas pun boleh potong, kok bawah pun boleh potong, dua mata. Maka mereka namimah ni, orang yang melagu-lagu orang, dia pergi tempat A, dia memburukkan B. Dia pergi tempat B, dia memburukkan A. Maka kelahilah A dengan B. Ialah bukan melagu-lagu. Itu dosa. Berkelahi A dengan B. Dia sahabat dia lah. Dia namimah melagu-lagu. Itu tak boleh. Iaitu namimah. Iaitu namimah. Menuduhkan perkataan seorang. Menuduh. Apa maksud menuduh? Memindahkan. Menuduh, yakni memindahkan. Menuduh, yakni memindahkan perkataan seorang kepada seorang atas jalan, atas matlamat, atas tujuan, hendak mempastikan dia, nak mempastikan dia kan seorang. Apa maksud mempastikan? Hendak memporak-perandakan dua orang yang bersahabat, nak membinasa, membinasa ataupun nak memporak-perandakan dua orang yang berbaik supaya berkelahi. Itu dia panggil namimah. Ini tak baik. Kan? Nak melagu-lagu. Dia memindahkan kata lagu mana? Dia dengar A cakap tak baik kepada B. Ngupaklah senang. Dia dengar A mengupak kepada B. Dia pergi cari B. Ngupak kamu. Berak dia kata kamu. Dia caci kamu. Dia gini-gini. B pun. Wah. Ni jahat. Benci aku kamu. Dia pergi B benci. Jadi, kelahiran dua ni. Jadi, dalam bahasa sekarang dia panggil tukang mengadu domba. Dia mengadu domba. Kan? Tu. Dia cari point nak suruh kelahi. Mana dia cari? Nah. Dia cari idea. Dia cari point nak suruh kelahi. Pas bila orang tanya, maka dia berdolok dalih. Dia pergi jumpa A. Dia kata, Seli nak tapamu. Seli, tahu orang nama Seli lah. Nama Rusli, orang panggil Li. Seli nak tapamu. Maka A pun marah kau Seli. Kan? A pergi cari B. Seli ni. Ngerti kau Seli mu nak tapa aku. Ada orang cakap. Siapa dia cakap? Mamat. Aku tak kata. Mana ada aku nak tapamu ya. Siapa dia cakap? Kata aku nak pukul. Aku nak tapamu. Namanya Mamat. Kita cari Mamat. Jumpa Mamat. Mamat, ngerti kau? Betul kau? Mu kata B nak tapa aku, nak pukul aku. Betul ke tak? Tak. Aku tak ada. Tukang namimah ni tak. Aku tak kata. Tak kata kan mu kata Seli nak tapa. Aku tidak kata Seli nak tapa. Aku kata selipar. Dia cari poin nak seorang kelima.
Tadi dia cakap kata seli nak tapa. Bila orang tanya dia kata aku tak kata seli nak tapa, aku kata selipar. Jadi dia punya dia cari poin nak. Nak berdalih. Dia nak pelepah dia. Walau dia lah tukang mengadu domba ni. Jadi mempastikan. Maka segala perkara demikian itu, demikian mana? Perkara riak, ujub, takabur, hasad, namimah. Semua sifat-sifat yang kita belajar tu membinasakan amal dan membatalkan dia kan amal. Apa maksud membatal? Apa maksud membinasa? Yakni membinasakan pahala ibadat dan membatalkan pahala. Apa? Contohnya kita semayang. Mayang kita ada pahala. Tapi oleh kerana kita ni ada sifat tadi, pahala semayang terbatal. Semayang tak batal, pahala hilang. Terbatal, membinasa dan membatalkan dia akan amal, yakni membatalkan pahala. Dan lagi membatahi akan kehendak Tuhannya seorang-seorang kita ni membantah lawan kehendak Tuhan. Allah Ta'ala kehendak kita supaya jadilah hamba yang tidak takabur, tidak riak, tidak ujub. Tiba-tiba kita kabur, maknanya kita nak lawan Tuhan. Maka tiada sempurna ibadat melainkan dengan menyucikan segala maksiat zahir dan maksiat batin. Nak sempurna sembahyang kita, puasa kita, amalan kita ni mesti kena bersihkan hati kita ni daripada maksiat zahir, dosa yang kita buat secara terang-tantang, dan batin, maksiat batin, dosa yang tersembunyi di dalam hati. Zahir pun kena bersih, hati pun kena bersih. Maka dengan kita sucikan, kita buat suci, kita buat sifat namimah contoh. Namimah ni lagu orang. Nabi sebut dalam hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Nammamu tidak masuk syurga orang yang mengadu domba ke orang tak masuk. Nabi mahu melaga ke orang la yadkhulul jannah. Nabi kata tak masuk syurga. Kelahi A dengan B sahabat dia lah bukan fitnah. Jangan. Dan jangan. Ada asal-asal kan orang kita masuk mengaku ada pasal. Maka dengan kita sucikan daripada keduanya, dua mana? Maksiat zahir dan maksiat batin. Dengan kita suci keduanya, maksiat zahir dan batin, dan ikhlas. Itu bukan dan tu. Kalimah yang tepat dan tu kita potong, hak betulnya dapat alik potong, dapat ikhlas amal. Jadi kalau kita tak buang maksiat zahir, maksiat batin, kita tak akan dapat keikhlasan. Jadi nak bagi amal kita ikhlas, bila kita buang dosa zahir, dosa batin, dapat ikhlas amal, kita akan dapat amalan kita tu baru jadi ikhlas. Dan sidik tu apa maksud sidik? Benar amalan kita tu benar-benar amal sungguh. Sidik mana benar amalan kita. Maka dengan dialah ikhlas amal. Maka dengan dialah, yakni dengan ikhlasnya amal kita. Dengan ikhlas amal. Dapat pula amal. Itu kena betul. Bukan pula tu. Dapat qabul. Kaf. Bawalan. Qabul. Qabala yakbul. Apa dia qabul?
terima amalnya. Nyesal. Jadi bila kita ikhlas, buat amalan dengan ikhlas, dapat kabul. Bukan pulak tu beki, bubuh titik ba dia. Kabul. Beki po biar jadi 2 titik. Kabul. Kabul amal, yakni diterima amalnya. Kalau tak ikhlas, macam mana Tuhan nak terima amalan itu? Nah, dapat kabul, yang dapat terima amal, barulah Tuhan terima amalan kita bila ada ikhlas. Dan dengan ikhlas amal. Dengan ikhlas amal, dapat hampir hamba kepada Tuhannya. Barulah kita ni dekat dengan Tuhan. Nah, dia syarat wa amal kena ikhlas. Kena ikhlas supaya dekat kita dengan Tuhan. Dan dengan dia, bila kita tak ikhlas, Allah semakin jauh dengan kita. Kalau kita sama kita, buat misalnya, kita sama kita, orang tu dia tak ikhlas dengan kita, apa perasaan kita? Tentu kita akan menjauhi. Dia tu tolong aku tak ikhlas tu, baik aku berjauh daripada dia. Kenapa tu? Maka Allah SWT, kalau kita mau dekat dengan dia, dah ikhlas. Ikhlas. Dan dengan ikhlas. Dan dengan ikhlas amal, dapat keredaan akan dia, akan Allah. Akan dia, akan Allah. Dapat redha Allah. Dapat. Dan ia hamba, seorang hamba yang ikhlas ni. Dan ia hamba yang ikhlas, redakan Tuhannya nya hamba, maknanya suka akan Tuhannya. Reda, suka ia hamba akan Tuhannya nya hamba. Dia puasa sukalah. Sukalah. Tuhan suruh sembahyang suka, suruh baca Quran suka, suruh berzikir suka, suruh pergi masjid suka. Maka ialah redha Tuhan. Maka ialah redha Tuhan. Bila kita dapat keredaan Allah, maka ialah redha Tuhan. Sebenar-benarnya makam yang dituntut. Apa dia makam? Pangkat atau darjat. Makam, darjat, pangkat. Yang dituntut oleh siapa? Makam, darjat yang dituntut oleh orang yang salikin ilallah. Apa dia salikin ilallah? Orang yang menjalani ibadat kepada Allah. Salikin, orang yang menjalani ibadat. Mana bagi orang yang menjalani ibadat salikin, orang yang menjalani ibadat pada Allah, dia paling nak sekali. Apa dia? Dia tidak nak kaya, tidak nak pakak. Dia naknya redha Allah. Ni dah salikin, orang yang menjalani ibadat pada Allah. Yang berkehendak orang salikin ni, yang berkehendak kemenangan bagi negeri akhirat. Dia tidak nak kemenangan di dunia. Yang dia cintanya Allah di akhirat. Kemenangan bagi negeri akhirat. Kejayaan di akhirat. Tuhan dia nak. Ini orang salikin, salik. Orang yang menjalani ibadat. Orang yang kuat ibadat, dia tak ada nak kaya. Dia tak ada nak orang puji. Dia tak ada nak pangkat. Tak ada nak. Dia naknya redha Allah. Kenapa dia nak redha Allah? Karena dia mau kemenangan di negeri akhirat. Kemenangan di dunia, perkara yang belum pasti. Akhirat sudah pasti. Kalau kita buat apa ya Allah Ta'ala suruh.
Jadi kena betul. Kena betul ikhlas. Biar betul kita buat lillahi ta'ala, kita mengaji pondok lillahi ta'ala, kita semaya lillahi ta'ala, kita tahlil, kita berzikir, kita jemaah. Biar hati kita betul kerana Allah. Pasal apa? Kita nak redha, bukan nak dipuji orang. Nah. Kalau kita harap puji orang, belum pasti orang puji. Kalau orang puji pun, belum pasti pujiannya ikhlas. Jadi baik kita harap sama Allah. Kita semaya nak suruh mamak puji, belum pasti lagi mamak puji. Kalau mamak puji belum pasti lagi mamak puji itu ikhlas. Jadi yang pastinya, buatlah kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, pasti kita dapat redanya. Itu kita nak. Inilah akhir kita yang ku kandung. Kita tamat kita ni setakat esok. Esok ada lagi. InsyaAllah betul esok kita tamat lagi kita ni. Wallahu a'lam subhanaka la ilma lana. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Mm-hmm.